Ada seorang tu lah, dia atas soalan. Dia kata dia ada dilema kok dengan pasangan hidup. Sebab apa? Bukan ibu bapa tak suka, tapi dia ada dua pilihan. Seorang tu sangat cantik tapi kurang pandai dalam bab agama. Pakai tudung kecil je, pasal orang sosial sikit. Tapi tak jahat. Cuma kurang pandai dalam agama. Seorang lagi tak cantik, gemuk sikit. Tapi pandai agama. Lulusan bahagian syariah. Jadi hak mana satu nak pilih? Kita jawab dalam soalan, awak ambil lah hak gemuk yang beragama, hak cantik tu awak mari ke saya. Dia gitu. Dia nak jawab gua ni lagi. Aku pun kepik dah jawab gitu.